Antara tajuk yang popular dalam Al-Quran ialah ayat syarat. Apa maksud ayat syarat? Iaitu sesuatu hasil tergantung dengan sesuatu yang lain. Contoh mudah, jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jadi kita boleh faham ayat ini, syarat untuk kenyang mesti makan. Jadi kalau tak makan, kita akan lapar. Jadi samalah dalam Al-Quran, tuan-tuan, kita ada ayat syarat. Jadi macam mana tuan-tuan nak kenal ayat syarat? Mudah saja. Kita akan jumpa satu perkataan yang sangat popular iaitu kalimah man. Man terjemahannya ialah siapa saja. Bermakna mana-mana ayat Al-Quran yang kita jumpa dimulai dengan kalimah man siapa saja, maka dipanggil ke semua ayat tersebut ayat syarat. Maka kita nak faham ayat syarat, wajib cari dua perkara. Yang pertama, ayat syarat, itulah syaratnya. Yang kedua, ayat jawab syarat, hasil kepada syarat kita tadi. Ya. Cuma macam mana kita nak kenal ayat syarat dengan ayat jawab syarat? Mudah saja. Kita ada bentuk yang sangat popular dalam Al-Quran, dimulai dengan kalimah man. Jadi tuan-tuan nak kenal mudah sahaja, kita akan nampak ayat yang dimulai dengan man, sampailah kita jumpa satu perkataan fi'il mudhari' berbaris mati. Jadi sebelum fi'il mudhari' tersebut, itulah dipanggil ayat syarat. Ya. Kemudian, mana ayat jawab syarat? Bermula daripada fi'il mudhari' yang berbaris mati sampai habis ayat kita. Maka itulah kaedah yang mudah untuk faham ayat syarat. Contohnya ialah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar. Ayat tersebut dimulai dengan kalimah man. Man siapa saja. Dia adalah kalimah syarat. Bermakna wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua ini dalam Al-Quran dipanggil ayat syarat. Jadi tuan-tuan nak faham ayat ini wajib cari dua perkara. Mana ayat syarat, mana ayat jawab syarat. Okay, kita cari sama-sama. Kita dah bagi kaedah tadi kan? Wa man yattaqillah, dimulai dengan man. Wa man yattaqillaha yaj'al baris mati. Fi'il mudhari' berbaris mati. Bermakna kita faham, wa man yattaqillah, ini adalah syarat dalam ayat kita. Bermakna Allah sedang bagi tahu kepada kita, syarat kita yang mesti kita buat apa dia? Wa man yattaqillah, siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya ialah bertakwa kepada Allah. Kemudian kita tengok apa syaratnya, apa jawab syaratnya, apa hasilnya. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al dimulai dengan fi'il mudhari' berbaris mati. Yaj'al lahu makhraja. Nescaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Jadi siapa yang bertakwa, maka dia akan dapat hadiah daripada Allah, ya, dipermudahkan semua urusan. Contoh yang kedua yang hampir sama, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sama, ayat kita dimulai dengan kalimah man, kalimah syarat dalam Al-Quran. Bermakna semua ayat kita ini dipanggil ayat syarat. Nak faham ayat ini, kita kena buat perkara yang sama. Cari ayat syarat, cari jawab syarat. Cari sekali lagi sama-sama. Wa man yattaqillaha yaj'al. Sama. Fi'il mudhari' berbaris mati. Bermakna syarat kita. Wa man yattaqillah. Siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya mesti bertakwa. Apa hasilnya? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Nescaya Allah akan jadikan untuknya semua urusannya yusra,
menjadi mudah dan juga senang. Jadi tuan-tuan nak lebih lagi, nak dapat kaedah yang mudah tuan-tuan, jom daftar sekarang. Sekejap, jangan scroll dulu. Acik-acik minat tak belajar macam mana kita nak faham Al-Quran, macam mana kita nak belajar terjemahan setiap patah Al-Quran? Saya buka peluang pada acik-acik untuk daftar kelas kami bermula dengan harga serendah RM39 sahaja sebulan. Ya, RM39 sahaja untuk bulan yang pertama. Dalam sebulan, acik boleh tengok macam mana kami mengajar, seronok ke tak seronok, boleh follow ke tak boleh follow, senang ke susah. Jadi acik-acik boleh tengok sendiri. Jom daftar bersama dengan saya sekarang.